Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya berada di Taiping, Perak untuk cek masalah yang dihadapi oleh tuan rumah ni. Kalau diikutkan antena parabolik tu dia dah buat pemasangan daripada installer lain. So dia minta saya datang ni untuk cek masalah yang dihadapi. Tapi masalah yang dihadapi ni yang dia bagi tahu untuk speed dia tu tak berapa nak tinggi lah, tak berapa nak laju. Kadang-kadang laju, kadang-kadang tak laju. So kita kena tunggu tuan rumah ni sampai kejap dan nanti kita akan try check lah, tengok apa masalah yang dia hadapi sekarang ni. Modem wifi yang tuan rumah ni pakai modem daripada Arkadian, dia letak dalam tu. So situasi kalau modem ni tertutup wifi pun kemungkinan akan jadi masalah jugalah. Wifi dia kadang sampai tak sampai. Sebab tu pun dia lebih di kategori aluminium buat tu. Kalau tengok daripada sudut antena ni, memang cara pemasangan tu dah memang nampak salah lah. Posisi antena tu dia duduk kedudukan yang menegak, sepatutnya dia menyering. So kita kena check dululah dekat modem wifi ni, penyambungan dia tu betul ke tak, dan nanti kita akan setting balik lah antena ni. Untuk sekarang ni kalau diikutkan saya dah connect wifi, kita akan cuba try buat speed test lah. Dia menggunakan rangkaian daripada telco Celcom, SOX ke apa kita tak pasti. Kalau diikutkan speed tak ada masalah, tinggi. So dia minta saya datang check ni, saya tak pastilah masalah apa. Tapi kalau ikutkan speed ni okey. Tapi dalam kategori yang masalah ni, kemungkinan dia kadang-kadang lah speed ni boleh dapat speed yang tinggi, kadang-kadang speed yang rendah. Kalau tengok daripada sudut dia punya upload pun okey, tak ada masalah. Kemungkinan problem dia ada waktu dia lah yang tak berapa nak okey. Tapi tak apalah, tuan rumah dah panggil kita ni untuk datang check. Kita dah check masalah-masalah ni. Kalau ikutkan lagi sekali kita buat speed test pun okey, speed tu pun okey. Cuma dia kalau dalam keadaan macam ni okey lah, tak ada masalah. Tapi mungkinlah waktu yang saya datang ni okey. Tuan rumah pun mungkin dia pernah mengalami situasi tu, mungkin speed dia tu kadang-kadang dia akan drop lagi ke, kita tak pasti macam mana. So nanti kita akan ubahlah balik kedudukan antena tu dalam posisi yang betul apa semua, dan nanti kita akan check balik lah speed dia tu macam mana. So dalam saya check ni tak ada masalah, okey je speed ni. Alright. Untuk antena ni kita akan buka balik apa semua, dan kemudian kita akan buat pemasangan yang baru lah. Buat pemasangan yang baru yang elok sikit. Kalau diikutkan tempat sini dia tak berapa sesuai sangat. Kalau kata kita nak buat untuk tempat ni, nak rotation, nak cari signal tu agak susah. Ada orang kata terbatas lah untuk kita pusing. So kita try ubah kedudukan ke tempat lain lagi lah yang lebih elok. Memang apa aku klik? Antena parabolik ni saya dah setting. So kalau ikutkan bacaan signal dia pun dah nampak lebih okey lah daripada yang sebelum ni. Kalau diikutkan tadi ada sikit lah tak berapa nak okey sangat. So antena ni saya pasang dekat sini. So ikutkan dia punya rangkaian tower tu dekat je. Tower tu kalau kita tengok dia boleh nampak lah daripada sini. Belakang masjid tu ada satu tower. Situlah tower untuk rangkaian 5G. So kalau ikutkan antena ni memang dah tepat ke sana. Modem wifi ni kalau diikutkan lampu tu dia bug pada warna merah pula. Sekejap lagi mungkin kita akan tutup dan buka balik lah. Biasaannya selalu macam tu lah modem Arkadian ni. So kalau ikutkan dah tak ada masalah ni, kita dah try buat speed test. Kita cuba try buat speed test tengok. Kalau ikutkan ping pun dah cantik. So speed tu lebih kurang je. Dapat speed tu sama. Harap speed ni boleh maintain lah. Sebab kedudukan antena pun kalau diikutkan tower pun tak jauh mana. Speed pun maksimum boleh dapat macam ni lah. So target pun dapat 500 lebih ni pun dah cukup okey. Untuk upload pun memang dah boleh pergi lebih jauh lagi daripada yang tadi. So harap dia boleh kekalan stabil lah untuk antena ni. So dah tak ada masalah apa, dah selesai lah. Cuma saya nak on off balik modem ni. Untuk tugasan kita pun dah selesai dah untuk hari ni. So tuan rumah pun tadi dah datang test, dan kita nak kemas-kemas lah. Sambil tu kita rehat kejap,
kita makan dulu apa yang ada dekat sini yang tuan rumah sediakan. So rumah ni kalau diikutkan dia nak buat kepada homestay lah. So bila nak buat pada homestay, dia pakai plan yang dia patut lah. Kadang-kadang tu biasanya masalah yang macam ni selalunya dia terjadi kalau salah buat pemasangan dan salah setting pun akan jadi masalah, dia tak berapa stabil. So kalau boleh cari orang kata kedudukan antena tu ataupun installer yang senang lah untuk dapatkan sesuai kedudukan antena, sebab dia orang selalunya ada pengalaman. Kebiasaannya macam tu lah. Bagi yang tak pengalaman, dia hanya boleh pasang tangkap muat, dapat speed okey, dan kemudian dia akan jadi problem balik lah. Alright, so yang mana yang nak buat pemasangan antena boleh pergi dekat saya punya page Facebook ataupun TikTok saya. Dan yang mana yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa untuk next video. Bye bye.